Pisang sebesar peha ada ke? Meh, saya cerita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ini dengan cerita baru. Terima kasih yang mana tengok video sebelum ni. Dan terima kasih yang mana ada subscribe. Semoga yang lain sudi subscribe saya. Dan semoga anda boleh terima video saya. Okey, kita masuk cerita. Pada zaman dahulu, di pinggir sebuah hutan, ada tinggal dua orang pemuda yang bersahabat baik. Mereka ni duduk satu rumah, bersahabat baik. Mereka berdua ni bersahabat baik. Tetapi mereka ni tiada pekerjaan. Kehidupan mereka ni mengharapkan bantuan orang keliling. Maka kalau orang keliling tak hantar makan, mereka berdua tak ada makan. Sebab apa? Sebab mereka ni kategori cacat. Seorang buta, cacat buta, dan seorang lagi kaki tempang. Tempang yang agak teruk lah, sampai tahap betul tempang lah. Okay. So satu hari ni si tempang ni dia terfikir, betul, sampai bila kita ni nak mengharapkan orang ni kan? Sampai satu tahap esok, bila orang dah mua, lempornya dia lima. So buta pun jawab, habis pang, macam mana aku nak buat? Macam kau boleh nampak, macam aku ni yang tak boleh nampak ni, aku nak buat kerja apa? Memanglah tu, tapi kita kena fikirkan sesuatu. Cuba kau fikir. So mereka pun berfikir menung. Tempang dapat idea. Kenapa engkau tak jadi kaki aku dan aku jadi mata engkau? Tempang kata kat buta. Hah? Si buta kata, dia termenung, fikir. Dia lambat pick up lah. Bila tunggu lambat sangat nak jawab, si tempang ni bengang. Itulah kau bongok kata. Nah, maksud aku, engkau jadi kaki aku, engkau bawa lah aku kat belakang. Aku jadi mata engkau, aku jadi lepan dua arah untuk kita mencari rezeki. Oh, betul juga. Kenapa kita tak fikir selama ni ya? Idea kau ni ya? Bongok kata dia tempang. Kawan dah terasa lah si buta ni kan. Tapi abaikan lah. Kemudian mereka ni pun dah dapat idea. Mereka ni pun terus pergi ke hutan, siap-siap. Dan tempang ni terus naik ke belakang si buta. Cepatlah naik kata buta. Bila tempang naik je, oh mak berat tahi kata buta. Dan kau ni cakap main lepeh, betul lah berat tahi. Oh, hang ni makan binatang apa? Tak payah cakap lah, kau nak angkat ke tak? Yalah aku angkat, tapi dah jom. Jalan. Okey, mereka pun mulakan perjalanan masuk ke hutan. Bila mereka mulakan perjalanan masuk hutan, si tempang ni di belakang si buta lah. Dan dibawa jalan. Tiba di satu tempat, si tempang ni ternampak seutas tali dengan mata kapak. So, tempang cakap kat buta, berhenti. Apa benda ni lagi? Kenapa? Kata dek buta. Kejap, kau tak nampak ni? Bila buta dah ambil, buta tunjuk pada bila tempang dah ambil, tempang tunjuk pada buta. Kau tak nampak ke ni? Kau buta ke? Aku memang buta. Aku minta maaf, kata tempang. Okey. Tak, apa benda tu? Ni mata kapak dengan tali, nak buat apa? Kau ni buat berat je lah, kata dia buta. Tak, benda ni boleh guna nanti. Mana kita tahu ada manfaatnya. Kita bawa je lah, kata dia tempang. Aduh, cepatlah, kata dia buta. Okey, Remo pun naik balik. Tempang naik balik ke belakang. Dia terus ke perjalanan. Jalan. Tiba-tiba berhenti lagi. Berhenti, kata dia tempang. Kau ni apa lagi ni? Sekejap. Amda, ni kura-kura. Kura-kura, kau nak buat apa? Tempang, aku ni buta. Bukan kuda tau. Ini kau buat aku ni macam unta. Janganlah marah tempang, ni buta. Aku minta maaf lah. Ini mana tahu kot ada manfaat kita nak guna ke dalam perjalanan. Kau nak guna apa kura-kura ni? Ambil nombor ekor. Alah, tak apalah, buta boleh lah, kita bawa je lah. Buta dah start bengang lah. Dia bengang, dia start lah. Kau saja pun dah berat tahi, ni kau tambah lagi dengan barang-barang. Kau betul buat aku ni unta. Tempang diam, dia tahan je. Kena, habis nak buat macam mana? So ni, mereka pun sambung balik perjalanan. Tapi masa ni, masing-masing dah diam.
Si buta dia dah mula terasa kan, dia diam, dia dah mula bengang. Si tempang pun dah kena smash, dia diam lah. Mereka pun jalan. Selang berapa masa, tertup, tergolek. Dua-dua jatuh. Aduh, kata dia tempang. Bila tempang bangun buka mata kan, "Woi, kau ni tak nampak ke rumah punya besar yang kau beri langgar? Kau ni buta ke?" Aku dah tadi dah sabar ni buta cakap kan. Bukan kau ke jadi mata, aku dah jadi kaki lah, kata dek buta lah. Buta pun dah genggam nak hayun si tempang. Bila nak sampai je, tiba-tiba keliling mereka ni bergegar. Betul gegar. Oh, tak jadi. Dua-dua diam. Dua-dua pandang sama sendiri. Sama sikit gedung gegar. Tu mereka tengok rumah ni. Orang dia mau perasan yang rumah ni agak besar sikit daripada rumah biasa. Tapi dia mengabaikan benda tu. Man. Mereka diam, mereka masih mencari bunyi gegaran tu. Gedung. Makin lama makin dekat dan makin lama makin kuat. "Tempang, kau tak nampak apa-apa ke Tempang? Apa benda ni?" kata dia buta. "Sekejap," kata dia Tempang. Tempang cari-cari Tempang nampak. Rupanya ada dua gergasi suami isteri yang jalan nak arah ke mereka. Betul. Jom. Kenapa? Jom. Dia mau masuk dalam rumah. Lari. Si Tempang ni bawa si buta lah. Ada satu tangga. Cepat, panjat. Kata dia Tempang. "Kenapa? Ada apa?" Ada gergasi. Kata. "Gergasi? Oi, mak," katanya dia pun panjat sampai dekat atas loteng. Mereka ni naik ke atas loteng rumah gergasi tu lah. Bila dia sampai dekat atas loteng tu, dia nampak tempayan besar tu. Maka mereka pun cepat-cepat masuk dalam tempayan tu nak nyorok. Sembunyikan diri. Bila dia masuk dalam tempayan tu, ada pisang besar kaki manusia ni dalam tu. Apa lagi? Perut lapar. Udahlah kandor. Berat tahi tadi kan. Oi, si buta dengan Tempang pun berdai semacam lah. Diorang berdai. Pada masa sama dia mendengar bunyi pergerakan kan. Pasangan gergasi tu dah sampai depan pintu dan mereka masuk. Sampai pintu masuk, hidung gergasi jantan terhidu sesuatu. "Ni bau apa ni?" kan. Entah, kata dia gergasi betina. "Sayang, pergi ambil pisang yang kita simpan tu. Lapar ni." Sekejap bang. Dia pun gergasi ni pun pergilah. Baru nak pergi ambil pisang, baru sampai dekat tangga loteng tu, tiba-tiba gergasi betina ni terdengar bunyi percakapan. Macam orang bercakap tapi bunyi macam sayup-sayup jauh kan. Dia dengar bunyi macam seolah-olah ayat tu macam ni. Mereka ni sombong. Setakat mereka ni kalau nak kalahkan, mudah dia. Aku lagi besar daripada mereka. Rupanya si Tempang yang cakap. Dia saja nak bagi takut-takutkan gergasi ni. Gergasi betina ni duduk diam. Dia cuit ke gergasi jantan. Panggil. Harapkan gergasi jantan. Aku lagi hebat. Aku lagi besar. Kemudian si buta ni sambil makan pisang, dia pergi cakap. Gergasi dua orang. Kau ingat kau hebat ke selama ni kau belagak? Kata. Mereka dah pandai ni yang gergasi ni kan. Setakat kau orang ni, kejap je aku nak settle kan. Kalau kau rasa kau kuat, jom kita try. Lawan. Tapi sebelum tu, kita lawan dulu. Kau buang kekuatan kau tunjukkan kekuatan kau, aku tunjukkan kekuatan aku. Okey, cepat, kata dia gergasi ni lah. Laki bini tadi. Ha, kata dia gelak lah si buta ni tadi. Rupanya kawan tercekik pisang. Okey, gergasi, kalau kau rasa kau kuat, kau campakkan ke atas ni kau punya rambut. Aku nak tengok rambut kau seutas. Si gergasi betina pun tarik rambut, dia campak kat loteng tu. Dia gelak lah. Si buta ni gelak, ini je. So, si buta ni tadi ambil tali yang dia berjumpa dalam perjalanan. Jadi dia buang. Tekam jat dua orang gergasi ni kan. Oi, mak. Ni ke datang apa? Besar tu tak rambut dia kan. Okey, sekarang ni kau buang pula kutu kau katanya kat atas. So, si gergasi betina ni pun cari kutu, dia ambil, dia buang dekat atas. Sekejap, dia buang ni gugura. Lagi terkejut gergasi ni kan. Besar kutu lah, keras pula tu. Dia mana bergegar, dah peluk sama sendiri. Dua orang gergasi lelaki bini. Okey, sekarang ni aku nak tengok. Kau campak gigi kau kata.
Gergasi ni pun terus campak gigi. Kali ni gergasi jantan. Cabut gigi dia bagi. Kononnya dia punya kuat besar lah. Nah, dia balon. Okey, kejap katanya. Dia campak je mata kapak tadi. Kan. Nah katanya kan. Bila kapak jatuh kena ibu jari kaki si jantan, gergasi jantan. Oh mak, patut katanya kan. Menatang apa katanya kan. Tengok rupanya berdarah. Oi, dia punya otak apa lagi? Oi, ni bukan boleh hebat main katanya kan. Ini kasar gua, lari lah gergasi tu. Okey, gergasi tu lari, apa lagi yang mereka dua ni pun seronok keluar daripada tempayan. Bila keluar daripada tempayan, si tempang ni tengok keliling. Buta, banyak barang kita buta, kita boleh ambil. Kan? Ada banyak makanan, ada meh. Kita boleh kaya ni buta, kita boleh hidup senang. Ya ke tempang? Ya katanya. Jomlah kita bagi-bagi, okey. Kedua pun bagi-bagi ke harta. Tapi bila time bagi ke harta ni bergaduh. Kan? Ini tak kena, itu tak kena. Biasalah kan. Bila kena satu part kan, si buta ni dah bengang dari tadi, duk tahan sabar tadi. Dia bengang, dia bangun, dia terajarnya kaki si tempang, lutut si tempang tu. Kan? Bila tempang ni kena, peletuk kan. Arep tu kan, dia peletung tak muka si buta. Bila kena tak muka buta, yang buta ni boleh jadi celik. Boleh nampak. Yang tempang ni jadi elok kaki. Cerita dia. Last sekali, mereka seronok, enjoy, ambil barang-barang semua kan. Memang dia jadi orang kaya baru lah. Kan. OKB, orang kaya baru. Itulah cerita dia. Ini hanya cerita dongeng. Cerita dongeng. Bukan saya reka, cerita ni memang ada dalam sebuah buku. Kan. Saya cuma ceritakan balik. Tapi kalau cara saya cerita ni tak berapa nak minat, tak berapa nak, okey, saya minta maaf, mohon maaf. Saya cuba perbaiki daripada hari ke hari, insyaAllah. Dan saya akan datangkan lagi dengan banyak cerita-cerita lain yang daripada segi cerita negeri, asal-usul nama negeri, haiwan, punca daripada haiwan, insyaAllah saya akan bawakan. Apa-apa pun saya mohon pada yang menonton, tolonglah bantu saya subscribe, like, share, apa pun. Assalamualaikum. Kita jumpa di next video.